Okay. Duduk pula. Terus nyanyi. Bila nak nyanyi? Tak nyanyi. Okay. Sekarang kita odometer. Korban tension sikit. Buka tu. Ayam siko nasi 10 nasi Arab. In 600 meters at the roundabout, turn right to stay on Jalan Utama Marine Island. Tapi ni cepat juga orang buka sebab ni kan tengah beraya. Kat Sungai Tangi Raya 3 tak buka. Ya, Marina Island. Jom dekat sini kalau ada kawan sini pula. Ini dia Marina Island. Kita pernah datang sini. Badan Taman Negeri Perak. Ush, banyak kereta sini. Ada apa? Situ tempat itu kita dulu. Apartmen. Pula. Shopping mall tu. Banyak kereta parking. Di Paku. Paku. Jeti. Oh ya, jadi Bangkok Island. Di mana dah? Ni tempat itu pergi dulu. Marina Apartmen. Apa tu nama dia tak? Terus pula. Ada gambar budak-budak dengan kartun Pipin. Mana tak kartun Pipin? Dah buang dah agaknya di sini. Di ocean ni. Kita datang sini dulu. Tak ada dah kartun Pipin yang pergi tu. Apa nak pakai dia? Ha? Dia apa yang dapat kita tangkap? Tak tahu lah. Saya tak tahu. Ini tempat parking boat. Pula. Masuk ke sini. Rockline. Fish and Chili Cafe. Jadi cafe juga tau. In 200 meters, keep left to stay on Jalan Utama Marine Island. Nak ke nak pulang? Cik Ina Road. Nak ke? Pula. Sini kau dah boleh mancing. Keep left to stay on Jalan Utama Marine Island. Jalan ni macam sini ke sini. Dia agak recover ke? Kita sesat. Masuk cantik. Kita dah mana? Tak apa, kita masuk dulu. Jadi kita tanya dia. Nak tanya sekarang memang tak tahu. Ini kan? Ni masuk ni. Masuk je terus. Okay, ni dia punya telefon. In 600 meters, your destination will be on the right. Reception tu apa? Reception apa dia? Tak, reception apa? Reception lah. Dekat cafe tu ada reception. Mestilah ada signboard. Wow, cantik je. Jalan. Nak bangun anak-anak. View dia. Allah. Oh anak. Kawasan Muncul Oh anak. Dia kawasan Muncul bayar RM2 dia. Nak. Kita baca kat luar nak. Nak apa? Oh anak. Tengok kalau cantiknya. Dia tu kawasan Muncul RM5. Kau bayar. Ya. Gitu dia. Ni, ada sini. Tadi tulis di depan tu ni. Oh, ya Allah cantiknya. Merah bagilah. Ini private property ni. Lu boleh masuk gambar. Masuk gambar tak ada anak tu. Gambar RM30. Ni rumah saya kita. Tak tahu lagi yang mana. Ni. Standard. Janganlah komplain lagi. Tak buruk nak masuk. Dah lah dalam video ni aku tengah rekod video. Aduh lah pakcik ni. Buruk nak Dia macam tak ni. boleh. Aku nak yang standard room. Kau nak aku bayar lah 600. Oh sini yang belakang ni lah. Belakang ni. Kau tengok ada orang paling mancing Aku tu. dah buat video cantik-cantik macam ni. Nanti edit lah suara. Oh, Apa? Your destination is on the right. Ni session ni. sekejap tengah cari. Ni cafe ni. Di cafe. Session Ni kot reception. Rock band. Ni kot reception ni. Yes, check in here. Okay. Jom kita check in.
Ada kafe dia. Oh. Nanti lah. Ni tempat check in. Operation hour. Ni dia. Welcome to Rockman Fishing Chalet. Hey, kita dah dapat. Lapan 12 816 BKA. 817 818B. Makin sini. Gam ada batu lah tu. Muat. Oh, ada orang pintu dia ke depan sini ya. Orang pintu dia ke sana ya. Nak tunggu kat luar kan, nak tunjuk batu. Oh, sini pun mesti ada ikan. Asal ada air mesti ada ikan. Cantik ni pemandangan. Mana rekod? Kipas tak jalan. Wait. Okay. Straight. Okay, pusing lipat. Oh, anak dah bangun. Dah. Welcome to Rockman Fishing Chalet. Akhirnya impian menjadi kenyataan. Untuk aku duduk dekat sini dan tidur dekat sini bawa anak-anak. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah, cantiknya. Wow, sangat. Oh, sangat. Ya Allah, cantiknya. 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 Okay, now. Masuk dalam. Oh, dia dah siap buka aircon. Wah, makanan. Dah siap ada makanan. Dah siap buka aircon. Okey, ini makanannya. Ada pasta. Murah juga makanan ni. Okey lah makanan dia. Okey makanan dia. Americano. Ini standard. Harga makanan standard. Wah, cantiknya. Walau kata kongsi-kongsi nak tidur je pun. Ini saja. Cantiknya. View dia. Wow. Cantiknya. Ya Allah. Dah lama nak main sini. Hari ni nak main sini. Cantik ke? Oh, tak terkata. Speechless. Rasa nak keluar air mata sebab cantik. Sebab cantik sangat. Speechless. Nak mengalir air mata rasa sebab cantik sangat tempat ni. Kejap nak enjoy view dulu. Wah, cantiknya. Aku nak mancing. Inilah chaletnya. Ya Allah, cantiknya ya. Capai impian. Panas. Datang Rockman. Panas. Tapi cantik. Cantiknya. Bila ni. Alah, awak ni tak tahan tu panas. Oh. Tak apalah, kita nak tidur je dan nak menikmati pemandangan. Sama je. Tak nampak dia ada dua tu. Oh, ni lah orang lain, sana orang lain. Orang ni
Ni orang lain, ni orang lain. Oh, pizza lain. Pizza lain. Jom, kita pergi kafe. Kafe Roban. Ni tak ada orang. Boleh mancing kat situ. Seram je. Seram apa orang pula? Suka cantik tak ada orang. Bukan, faham tak seram sama. Jabatan dia. 12 hari tu kurus sangat. Ya. Tumpen kurus. Tak ramai orang sebab Kurus. ni cantik. Tak ada orang ni. Mana ada orang? Cuba tengok kasut tak ada. Okay. Kita ada. Basah kenapa ni? Oh, ada air. Cantiknya tu. Okey. Ni besar. Mak. Sama. Okey. Baik. Mak, ni besar, Mak. Sama. Kot. Tapi satu pintu je rasa besar. Okey. Ada apa? Dermaga. Dermaga lumut. Apa? Buat apa? Okay. Orang datang ambil gambar sebab cantik kan. Runtuh. Mana? Ini tempat nak. Ha? Dulu ada tempat itu. Ada untuk runtuh. Sini kan tempat lepak lah. Kan kot. URD, lepas tu seberang tu boleh. Apa ni? Ni tak ada. Dia ada apa? Mainan. Lepak area. Lepas ni. Okay. Yan, kau sama baca ni. Ni kita nak pergi kafe. Tu reception. Tu kafe. Okay. Pool mana ada pool? Okey. Sebelah sini. Kat sini. Eh. Ni kot, Mak. Oh, tu ke tu? Tu tak ada orang mandi pun. Panas kot. Kamu tak mandi. Kafe. Boleh lah. Tu ada kek. Saya tu makan. Dia duduk dulu. Jom, kita duduk dulu. Okay. Mana? Situ. Panas. Mana? Ni? Kot lah. Mana tahu. Boleh. Dalam. Boleh lah. Ke ada orang reserve? Tahu. Out 10. Betul lah. Betul? Dalam? Jom. Kita ikut cakap Abah. Cantik meja. Okay, cantik meja. Out tu kat luar. In ni dalam. Sekejap lagi dia datang dia bagi menu. Tu menu tu dekat situ kan ramai. Dia ambil. Yeah. Macam bagus. Okay. Tunggu dia bagi menu lah. Makan view macam ni. Malam okey kot. Okey, baca. Awasam. Biasalah tepi laut bang. Tepi laut membara panas. Mak, Senyum bah. Abang suruh duduk kamera tak nak. Sejuk sangat.
Abah sudut kamera tak nak sejuk sangat. Panas muka berkerut. Hitam. Mas. Ya. Ha. Tapi mahal. Janganlah cakap mahal. Kira lah tu 15 je. Ambil je lah. Duit berlambak beratus. Pakai duit raya abang bagi tu tak habis. Okey. Dia tak pakai banyak sangat. Pilihlah yang tak berlaku. Banyak ni. Mak ni. Mak. Dia main terturang pula. Chicken salad. Ni apa nama ni? Kencok. Chicken chop. Bismillah. Sikit boleh? Sikit bang. Salad. Ni yang lain makan. Bagilah owner makan. Tak jatuh kan. Ambil garpu lah. Ilah hak memang nak merajuk pula. Saya buat video ni nak merajuk. Hiduan. Bertambah seri dengan senyuman. Samalah pada. Tambah seri dengan senyuman. Sikit. Mak makan dulu makan. Tak, sos dia. Chicken chop. So kena tu baik. Kena baik. Tak. Oh, murah boleh lah. Cantiknya. Korang pergi duduk satu sana buat scene masing-masing. Ha? Duduk situ. Buat sih. Buat scene gaya bebas. Duduk atas batu ke. Tak. Duduk mana? Buat scene masing-masing. Duduk atas batu ke. Duduk atas ni boleh. Sini boleh. Wih, dekatnya. Mak dah buat semua. Buatlah apa-apa scene. 5 beradik. Cepat. Sekali. Duduklah macam mana pun. Duduk macam mana pun. Duduklah macam mana pun. Mama dah sana. Asyik. Elok-elok. Yan dengan Angah bertembung. Kena seorang depan, seorang belakang. Okey, cantik-cantik. Wah, bancik ya, bergaya. Wah, handsome anak mak. Comel lotel anak mak. Lawa pun ya. Okey dah. Jom. Siapa nak bergambar sini rumah cantik kita. Betul mana ada. Betul. Jom. Jom buat apa? Nak bergambar? Pergi lah. Buat hal sendiri ya. Jangan lupa balik rumah, balik bilik pula. Ini dia Rock Band Fish and Chalet. Open to public. Public boleh datang ambil gambar.
Oh, ni bilik premium. Premium family room kot. Ni ada 2 bilik. Harga boleh tahan lah. 600 lebih. Kat 700. Ikan apa sini selalu bang? Ikan apa sini selalu? Macam-macam. Macam-macam eh? Macam dia Ya. Ni air tengah naik eh? Air tengah pasang eh? air pasang dan apa. Ya. Serius lawa. Serius lawa. Sekarang pukul 8:30 pagi di Rockban Fish and Chalet. Morning. Selamat pagi daripada Rockban Fish and Chalet. Kat sini kita boleh breakfast by the sea. Okay. Selain daripada tu kita boleh masak juga tau. Kita boleh masak, boleh barbecue. Tapi masak kat depan bilik je. Tak boleh masak dalam bilik. So dia ada ruang kat depan bilik tu boleh masak. Okay, ni dia punya chalet. Yang ni 2 bilik harga dalam 700 lebih. Mahal eh. Mahal sikit. Tapi view dia mahal. View dia lagi mahal. Saya dari Lumut, Perak. Bye. Dari Rockban Fishing Chalet, Perak. Jumpa lagi tahun depan.